Salam rakan-rakan, saya Taifun. Rakan-rakan, saya ucapkan pelukan hangat kepada anda semua di hari yang baru. Salam hormat kasih sayang. Semalam cuaca cantik, hari ini berubah lagi. Memang sejuk macam cuaca bersalji. Cuaca sangat sejuk rakan-rakan. Sekarang lihat, saya ada kejutan yang indah untuk anda. Sebenarnya anda sudah nampak dari awal video. Puteri kami telah melahirkan anak rakan-rakan. Hari ini saya akan tunjukkan dia kepada anda. Lebih kurang sudah 3 minggu sejak puteri melahirkan anak. Ini adalah kelahiran yang mengejutkan bagi kami. Saya langsung tak sangka daripada puteri. Maksud saya sendiri pun tidak sengaja mengawinkan dia. Saya pun terkejut. Tapi puteri memang menjaga anak-anaknya dengan sangat baik. Kalau kamu tengok sendiri cara dia jaga anak-anak dia memang luar biasa. Kamu pasti akan kagum. Bukan saja dia tak benarkan saya mendekat. Malah anjing-anjing pun dia tak benarkan sesiapa pun mendekati dia. Princess sangat melindungi anak-anaknya. Keibuannya sangat indah. Dengan siapa dia mengawan, bagaimana ia berlaku. Saya akan ceritakan sebentar lagi. Saya mohon, sebelum itu jangan hampakan saya. Tolonglah, untuk sokongan, suka video ini, langgan saluran dan tinggalkan komen. Saya akan sangat gembira. Suka dan komen anda sangat berharga bagi saya. Biar mereka tulis Masya Allah bang. Jangan hampakan saya. Bila nampak anak-anak itu tulislah Masya Allah. Jangan hampakan abang. Tolong tekan like dan tinggalkan komen pada video ini. Hey Rocky, siapa yang datang ke sini Rocky? Saya bawa keluar Puan Medusa. Saya kata nak bawa Medusa jalan-jalan juga. Sebentar lagi kita akan bawa Medusa keluar dari kebun. Medusa, mari sini. Medusa, mari sini. Medusa, apa yang kamu cari di situ anakku? Medusa, apa yang kamu cari di situ anakku? Anakku, kau dah jadi besar macam beruang, Masya Allah. Cuba tengok sini sekejap. Medusa mesti ada dalam 35-40 kilo agaknya kawan-kawan. Aku agak lebih sikit lah, tapi 30-35 kilo mesti ada. Masya Allah, anak perempuan aku ni. Jago aku, mari sini. Dia ketuk tingkap. Rocky, kenapa dengan tingkap ni? Anak, ada sesuatu di sini ke? Medusa, apa yang kau cari di sana? Berhenti anak perempuan, lepaskan itu, lepaskan. Lepaskan itu sayang, lepaskan. Kau nak baring di dalamnya atau kau nak koyak kan? Mari sini Medusa. Medusa, mari sini. Medusa! Cik Medusa langsung tak dengar saya kawan-kawan. Saya baru saja bawa dia ke sini. Biar dia lari sekejap. Semalam kami alami sedikit nasib malang. Korang tahu kan kali terakhir saya lepaskan Hector dengan Nora kat sini? Saya ingat kerja dah selesai, biar Hector lepak kat sini. Saya pun cakap, biar saya pergi duduk kat sana sekejap. Baru je saya duduk, 15 minit kemudian. Hector baba dah lari. Dede, kau pun nampak juga ke Dede? Hector, musuh Kelda itu, tengah kejar Faisal. Dekat kebun tu, dia kejar Gokhan dengan aku. Seorang lagi ke sana, seorang lagi ke sini. Memang memalukan. Abang, aku terjatuh dalam kolam tu. Gokhan, aku tengok-tengok tiba-tiba dia terus jatuh tersembam ke lantai. Aku pun jadi nak tergelak, tapi aku dah terlalu penat sampai dah tak boleh gelak tercungap-cungap. Kami lari setengah jam tanpa henti. Setengah jam. Ular Faisal lari laju gila. Hector memang tak boleh kejar dia pun. Lepas tu antara kami, Gohan kejar dari satu arah, aku dari satu arah lagi. Kalau korang boleh tengok video tu, maksud aku kalau masa tu kami rakam. Tapi kami tak rakam pun. Korang mesti gelak. Alhamdulillah kami dapat tangkap tanpa apa-apa masalah. Medusa, ada apa ni anak? Medusa, kau ni terlalu ingin tahu ya? Kau nak pergi mana tu ha? Oh ya, ini Medusa kawan-kawan. Jangan tertipu dengan rupa dia nampak gemuk ni. Dia sangat lincah dan tangkas. Dia melompat, melarikan diri dari mana-mana sahaja. 1 meter, 2 meter, 3 meter pun dia tak kisah. Kemana dia pergi lagi? Dia berjalan di luar ke? Suslu dah lari ke ladang. Aduh, aku nak bawa keluar Medusa. Macam mana sekarang? Medusa kita ni memang agak gila sikit. Dia boleh serang apa-apa saja. Kepotan Suslu, Medusa, mari sini. Mari sini anakku, mari sini anakku. Mari sini anakku. Ayuh, mari kita lihat. Ayuh, mari kita lihat. Ayuh, mari kita lihat. Mari. Ayuh anakku, ayuh anakku, ayuh anakku. Masya Allah kamu ni. Masya Allah cantikku. Aku sanggup berkorban untuk dia. Kau nampak tak Medusa tu tengok. Tengok. Anak perempuan hebatku, kau dah sedia? Saya akan angkat. Gigit dengan gigi belakang. Gigit dengan gigi belakang. 1, 2. Jangan guna gigi depan. Jangan guna gigi depan. Singaku, Masya Allah untuk kamu. Masya Allah kepada anak perempuan saya. Abang, Medusa memang agresif betul. Tengok. Demi Allah aku cakap. Tak bangun weh. Ya Allah. Oh, tak bang. Dia dah ambil banyak bulan yang kuat. Harap-harap dia boleh cabut nanti insyaAllah. Tak, dia takkan cabut. Aman anak perempuan, kau hampir-hampir bawa kaki sekali masa tu. Medusa tak boleh dikalahkan. Parante, kau ingat kau boleh kalahkan aku perempuan? Aduh, cuaca pun sejuk. Tangan aku rasa terbakar sebab sejuk, sakit betul sekarang ni. Aku buat-buat tak tunjuk kat korang. Baguslah anakku. Masya Allah, untuk kamu. Saya lepaskan abang. Baiklah Medusa, kamu menang anakku.
Medusa menang. Dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tunggu, biar saya duduk di sini sekejap. Medusa, mari sini. Medusa, mari sini. Medusa, mari sini. Mari. Mari sini sekejap. Mari sini sekejap, biar saya belai dia. Gemuk. Gemuk ya kau sekarang. Masya Allah, anak perempuan aku. Disebabkan hujan, kawasan tu agak berlumpur. Jadi kotor, kena mandikan Medusa elok-elok. Cuaca sekarang, biar panas sikit dulu. Mari kita mandikan Medusa dengan baik. Apa jadi Rocky nak datang dekat dengan kau? Kau nak pergi dekat Rocky ke? Cubalah deh. Kubalah deh. Dia degil-degil pergi ke sana juga. Aku tak faham sama ada dia nak baring di sana. Mari kita tengok. Medusa rasanya nak baring di sana, kawan-kawan. Aku rasa macam tu. Jangan anakku, jangan koyakkan itu. Kita guna itu untuk tutup atas penjana, gila. Mana si Rek? Tengok ni, tengok. Hei. Tapi aku akan marah kalau kau buat macam tu, ha? Kalau kau buat macam tu, aku akan marah tau. Kita perlukan itu, mari sini. Mari kita bawa dia keluar ke taman, jom apa tu. Ke tempat anjing-anjing. Puan Nora tunggu di pintu ke Nora? Tunggu sekejap, saya nak tengok dia akan serang ke tak sini. Kita kena sangat berhati-hati tentang Medusa. Medusa ni boleh jadi ganas. Dia menyerang secara tiba-tiba. Faham tak kawan-kawan? Sebab itu kita kena sangat berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Biar anjing-anjing pertama datang ke sini. Sekejap. Hati-hati. Hati-hati. Pada pendapat kamu, Medusa atau Nora yang lebih kuat? Dukan, pada pendapat kamu? Abang, saya pun tak tahulah. Kalau macam tu, korang tulis di ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang akan menang. Medusa ke Nora? Kita tengok dulu. Mari sini anak, tunggu dulu. Sekarang, masa kita bawa Medusa jalan-jalan, kita kena lebih berhati-hati abang. Mana tahu apa-apa jadi. Sebab sebelum ni, dia pernah terlepas dari rantai. Siap buka kunci sekali. Ada gaduh-gaduh, bising-bising, itulah dia. Sekarang saya tak boleh bawa dia keluar. Saya nak lepaskan dia kat kebun tadi. Jigsaw tadi luar. Weh, memang jelas betul rakaman ni. Betina ke, saiz kecil ke, tapi Medusa memang kuat. Anak perempuan ayah yang hebat, mari sini. Mari Medusa, kita bawa dia jalan-jalan betul-betul. Puteri sekarang ada di bilik bersalin. Tengok, saya kepada Puteri. Saya memang tak tahu pun dia mengandung. Saya sangka itu cuma bunting palsu. Tapi kemudian baru saya sedar dia memang bunting. Saya tak sediakan pun kotak kelengkapan bersalin, apa-apa pun saya tak buat. Dia melahirkan 3 orang anak sendiri. Kami tak ada kehilangan lain atau apa-apa. Saya langsung tak sentuh pun Puteri. Lihat, kalau kau tak sentuh sesuatu, tak kacau apa-apa, ia akan hidup dengan selamat. Kalau kau terlalu ambil berat tentang sesuatu, masalah akan timbul kawan-kawan. Lihat, aku terlalu ambil berat tentang Zainah. Aku beri perhatian sangat padanya. Mungkin kalau aku biarkan saja dia, tak usik langsung, semuanya akan jadi sangat berbeza. Aku tak sentuh langsung Puteri, Masya Allah. Tapi keibuan Puteri pun sangat indah. Abang, dia tengok anak-anaknya. Dia tengok anak-anaknya, Masya Allah. Harap-harap lepas video ni tak kena penyakit mata pula. Sebab tu saya tunggu, saya kata biar mereka betul-betul besar dulu. Cuba tengok, cepat rakamkan Sky dan Dede. Tengok tu. Macam mana Sky boleh tanduk macam tu? Alahai, Dede, kau akan terleka, Dede. Abang, hari itu semua orang dah marah dengan Dede. Sebab dia marah semua orang. Abang, Dede tu budak nakal kat kebun kita. Faham tak? Kita je yang boleh tahan perangai Dede tu. Dia buat nakal, tapi bila nampak kamera, terus jadi manja. Nah. Reina dan Ehsan Medusa. Mari sini, Medusa. Medusa, mari sini. Masya Allah, Medusa hari ini sangat patuh. Dia benar-benar mengejutkan aku. Biasanya dia suka menyerang kawan-kawan. Mari sini, kawan. Berhenti, Tony. Tony nakal, Tony. Mari kita bawa lagi Puan Medusa. Biar dia jalan-jalan sikit. Aku sebenarnya nak lepaskan dia juga. Tapi bila Puan Susli lari, masalah di kakinya pun belum sembuh kawan-kawan. Itu pun sebab umurnya Puan Medusa dah agak tua. Bila haiwan dah tua, macam manusia juga, boleh ada masalah sendi sebab itu. Tengok pada Cheetah sekarang. Cheetah. Psikopat Cheetah. Tunggu, biar saya bawa dekat dengan Cheetah sekejap.
Cheetah sudah masuk posisi menyerang, dia akan terkam. Nampak tak? Cheetah nak terkam. Masya Allah. Anak-anak kat luar pun tak kata apa-apa. Tengok sekarang kita akan buat satu ujian untuk dia. Saya akan letak dia dalam sangkar di sini. Mari kita tengok sama ada dia akan lari atau tidak. Aha, kita akan berdiri di sini dan tengok dia sekarang. Hector berapa? Siapa yang datang anak aku? Siapa yang datang anak aku? Tunggu Zena jangan terlalu dekat sangat. Tunggu anak perempuan aku. Kita akan letak Medusa dalam sangkar Zena. Sumpah, semua orang dah jadi gila sekarang. Bade. Sekarang abang. Agak-agak dia takkan lari terus, tapi sekejap lagi dia akan cuba lari. Mari kita uji dia dalam sangkar. Biasanya dia melompat keluar dari sini. Bilik bersalin. Dari mana-mana saja kawan-kawan. Singa-singa. Siapa yang datang ni? Ha? Masya Allah kepada kamu semua. Singa-singa saya. Carlos Baba. Asil. Wah. Bagi Baba satu ciuman pipi. Mari. Bagi Baba satu ciuman pipi. Bagi anakku kamu juga bagi Baba satu ciuman pipi. Carlos Baba dah gila lagi tengok tu. Carlos. Ya, saya akan beritahu dengan siapa Puteri Mengawan dengan Carlos, kawan-kawan. Puteri Mengawan dengan Carlos. Kamu semua takkan percaya dengan anak-anak mereka dan sebagainya. Sudah tentu, itu cuma gurauan. Kita akan pergi ke anjing yang Puteri Mengawan dengannya sebentar lagi. Mari kita tengok Medusa sekejap, bro. Jangan bohong lah, bro. Biar mereka pilih, tengok dulu. Cuba teka. Sekarang kamu semua tulis di ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang boleh teka. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada kamu semua. Jom, kita tonton Medusa dulu kawan-kawan. Medusa! Anak perempuan, kalau kamu tak lari dari sini, saya akan letakkan kamu di sangkar-sangkar depan juga. Kita dah letak dia dalam sangkar Zena kan? Zena dah mula belagak, kau perasan tak? Macam dia rasa rumah dia kena rampas, tapi tengoklah. Hey Zena, Zena dia rampas rumah kau anakku, ini perempuan. Hey Zena. Zena tapi dia dah mula naik berat badan sikit. Memanglah bro, Zena. Lepas bersalin dia jadi sangat kurus. Betul tu. Sebelum bersalin pun dia memang agak kurus. Masa saya datang, tulang-tulang dia semua. Lepas bersalin dia jadi sangat kurus. Sekarang Alhamdulillah dia dah mula naik berat sikit. Kau nampak dia, kami bagi makan banyak, kami jaga makan dia elok. Supaya dia cepat sihat. Saya juga selalu lepaskan dia setiap hari. Dari pagi sampai malam pun saya lepaskan juga. Biar badan dia pulih dulu, faham tak? Alhamdulillah, dia memang serasi. Kalau tak bergaduh, saya akan selalu lepaskan dia. Tapi kalau bergaduh, itu yang jadi masalah. Nora, angkat ekor dia. Tengoklah pada Esko. Kau Esko. Kau tahu tak semalam ada orang tulis apa dalam komen ku kan? Dia tu dia apa? Dia kata Escobar. Dia kata bawa ke pertandingan piawaian bakar. Sekarang kau lihat Escobar. Fizikalnya sempurna. Kedudukan telinga yang rendah, tengkorak kepala kau nampak tak? Memang hebat betul Escobar. Anak yang sangat berkualiti. Sebenarnya kita patut bawa dia ke satu pertandingan. Esko, nak saya bawa awak? Escobar di pertandingan itu, dia akan melompat ke atas peradia. Sampai peradia jadi gila. Stres dibuatnya. Escobar memang ada tabiat suka melompat ke atas orang kawan-kawan. Esko, mana anak saya? Dia memang suka ya. Semua anak-anak kita manja sebab mereka nak perhatian. Kenapa mereka manja? Sebab terlalu banyak kasih sayang. Faham tak? Tengok lah. Sekejap. Dede kentut tadi. Kau dengar tak bunyinya dari Dede tu? Ulan Atuk, apa yang kau buat ni? Malulah sikit. Gila betul. Selamat. Dalam cuaca macam ni takkan jadi apa-apa bang. Mereka buat semua tu sebab nak disayangi. Mari. Medusa buat apa? Medusa sekarang tengah meneroka sangkar kawan-kawan. Kita ambil tali kita dulu. Perlahan-lahan kita pergi tengok. Medusa, aku pergi dulu. Okey. Medusa pun seorang gadis yang sangat cantik. Kalau kau tak begitu agresif, dia akan melompat ke atas. Dia sedang meneroka di dalam. Dia sedang memeriksakan. Saya kenal dia, saya tahu dia. Dia memang suka memeriksa. Dia boleh lari tiba-tiba. Mari kita pergi ke sana, sekejap lagi kita boleh tengok dia dari sudut ini. Hector, aku tak akan lepaskan kau. Gelaran kau mulai sekarang ialah musuh keldai. Hector tak tahu malu. Kalau kita bawa Alex ke sini sekarang, Zena akan serang dia. Dia pasti akan serang 100%. Zena pun memang tunggu peluang saja untuk bergaduh, kau tak tahu ke? Dia cepat naik angin, betul tak Nora? Anak perempuan saya yang paling bijak memang Nora. Nora, mari sini anak, biar ayah bawa kamu ke tempat kambing-kambing tu. Mari kita bawa Nora ke sana, Karam. Nora, mari Nora. Nora, pelindung ayam. Lalu Nora, Dede, kamu nak ke mana sayang?
Gokhan lalu. Mari Gokhan, mari. Tidak. Taklah, seluruh kebun penuh ke sini. Tunggu sekejap. Atu kejar pamuk lagi ke? Atu, jangan kejar kambing-kambing tu. Aman Norah, jangan takutkan iti-iti tu ya. Pelan. Tengok Didik dia kejar kambing-kambing tu. Didik tak guna, mari sini. Anjing pengembala. Dede, anjing Doberman pengembala pertama dan satu-satunya di dunia. Bukan sahaja di Turki. Satu-satunya di dunia. Masya Allah, anak lelaki saya yang gagah. Kita dah bagi makan kambing hari ini ke belum? Rumput. Kita dah bagi rumput bang. Diorang dah habiskan rumput ke belum? Kita dah letak rumput tu depan dia juga. Diorang makan sikit je, tak makan banyak pun. Boncuk makanlah sikit. Sekejap kita bagi ayam makan. Boncuk, kau tak makan pun. Nakal betul boncuk. Nora Hanım, duduk sini ya. Tengok si fıstık naik sampai mana tu? Fıstık. Apa yang kamu buat kat situ, Fıstık? Apa yang kamu buat kat situ, sayang? Hoi, Fıstık. Apa yang kamu buat kat situ, sayang? Dah buang air ke nakal-nakal? Anak-anak Fıstık. Mereka asyik jilat muka dan mulut Fıstık. Buat Fıstık naik angin. Aduh, Fıstık aku. Nak saya keluarkan awak tak, sayang? Anak-anak ni nakal ke, sayang? Mereka ni nakal ke? Mereka ni nakal ke? Anak perempuan ayah yang cantik? Anak perempuan ayah saya sangat kepada ayah. Cakaplah pada dia, Gohan, mana si comel saya macam yang mereka selalu buat tu? Mana si comel saya? Mana sini? Mari sini, Fıstık. Abang, tak boleh bagi anak jantan je. Kalau ada rezeki, biar anak jantan tu jadi cucu kau. Apa yang jadi ni? Biar anak jantan tu membesar, jadi datuk, ada cucu cicit. Aku janji akan serahkan cucunya kepada kau. Dia cuma ada satu. Kalau ada lebih, tak boleh juga bagi anak-anak Fıstık aku tu. Aku sangat sayang budak-budak tu. Mereka maskot aku. Aku nak cakap biar Dede duduk sini juga. Boleh ke? Boleh. Biar Dede duduk sinilah. Dia akan kacau princess ke? Jalan. Jalan, Dede. Dede, lama. Nora, kamu tinggal. Nora, kamu tinggal anak perempuan. Kamu adalah pelindung di istana. Nora, kalau kamu tak datang, aduh anakku. Tak apa, mari sini. Anak-anak perempuan aku takkan kekurangan apa-apa kan? Mesti ikut aku ke mana saja macam ekor. Mari kita pergi tengok anak-anak si puteri itu, kawan-kawan. Cuba tengok mereka. Sekarang tiba masanya untuk dedahkan siapa suami puteri itu. Kita sudah bersedia? Kita sudah bersedia atau belum? Kita sudah bersedia atau belum? Mari kita lihat siapa yang meneka dengan betul. Mazlum. Pada pendapat saya, contoh terbaik ialah Carlos. Saya tak dapat bayangkan Carlos dengan puteri. Pos saya pun, mari sini, mari. Kamu sudah pakai boot. Lan Destan. Ulan Hera, apa khabar hero-hero saya? Masya Allah, sayang betul aku pada kamu semua. Macam mana dengan bayi-bayi saya? Di sana pun huru-hara berlaku. Baiklah anak-anak muda, jangan buat Odin marah. Destan dengan Hera baik. Semalam kawan-kawan, Sofia sekali lagi jatuh sakit. Sofia sekarang tak makan. Tyson, tarik dia ke sana. Hei anak-anak, berdirilah dengan betul. Mereka kepung Odin, kau nampak tak? Tyson baba pemarah pada Odin. Semalam kami bawa Sofia ke veterinar untuk drip lagi. Aduh, pening kepala aku. Diamlah. Jangan. Pergi, cepatlah. Kami bawa Sofia ke doktor haiwan semalam untuk drip lagi. Dia kurang sihat. Dia tak makan, harap-harap biarkan sembuh. Doakan dia ya. Destan dan Hera pula sihat. Sofia memang dalam keadaan susah. Ya, ayah kepada anak-anak princess ialah Romeo kawan-kawan. Sekarang, saya pernah letakkan princess bersama Romeo di sini. Kamu mesti ingat. Kadang-kadang, saya letakkan dia di sebelah Romeo. Pada masa itu, princess telah mengawan dengan Romeo. Romeo jadi bapa lagi. Tahniah Romeo, semoga berjaya anakku. Romeo, ada seorang anak lelaki bernama Leo. Leo, Mia. Ya, Romeo kali ini dapat 3 lagi anak yang comel. Tahniah Romeo, semoga semuanya diberkati anakku. Tapi Romeo langsung tak tahu sama ada dia dapat anak lelaki atau anak perempuan. Siapa yang lahir? Abang lah lingkup. Tempat ni memang betul-betul payah lah. Odin. Kau nampak tak Tyson? Tyson dah mengasak Odin tu kan? Tyson cakap apa tu? Tengok ni. Dia cakap apa tu? Oh. Tak Zena pula yang menasak Tyson Tengok nak gaduh dah ni. Gokan ke tepi cepat.
Zina memang dah bengang dengan Tyson. Tyson pula dengan Odin. Ada sesuatu yang sedang berlaku di sini. Semua orang saling menikam dari belakang. Taman ini dah mula jadi sangat berbahaya. Dia dengan dia, kawan-kawan semua. Siapa dengan siapa? Ares sedang cuba berpasangan secara rahsia dengan Sutlaj. Ares! Anak, aku sedang perhatikan kau ya. Kau tahu ya? Ada sesuatu yang rahsia sedang berlaku di sana. Sekarang mari kita pergi. Siapa dengan siapa bang? Langsung tak nampak siapa-siapa di kebun ni. Cuma, Odin, mereka sangat rasa hati dengan kau minggu lepas, anakku. Kau dah buat semua orang marah, Odin. Kau dengar tak, Pasha? Lihat, Tyson Baba adalah pengajar di sini. Biasanya dia tak cakap apa-apa pada sesiapa. Tapi dia tegur kau, tengok. Odin, tolonglah jadi lebih bijak sikit. Beberapa hari lepas, mereka ada marah sikit pada dia. Dia marah, sangat marah. Sekarang dia cuba nak kuasai semua orang. Sekarang dia cuba nak dominasi semua orang. Pengurus besar taman. Yang menjadi pengadil. Pengurus besar? Keselamatan taman itu di bawah tanggungjawabnya, Tuan. Dia adalah ketua polis taman kami. Tyson Baba, sekarang mari kita pergi ke sebelah Princess, kawan-kawan. Ya, sekarang giliran anak-anak kita, kawan-kawan. Mereka tadi di dalam. Saya fikir biar saya keluarkan mereka keluar. Lihatlah mereka semua satu persatu di luar. Ini kali pertama mereka keluar. Mereka baru pertama kali melihat udara segar. Masya Allah, bayi-bayi kita sangat hangat, ya Allah. Yang di tangan kanan itu sangat comel lah bang. Kita akan kenal mereka semua sebentar lagi. Saya minta tolong dari anda. Tolong tulis Masya Allah di ruangan komen. Supaya bayi-bayi kita tidak terkena penyakit ain, tolonglah tulis Masya Allah, saya mohon. Semoga yang mengucapkan Masya Allah mendapat rezeki. Yang tidak mengucapkan pula kehilangan apa yang ada, kawan-kawan. Saya cakap besar ni, jadi ucaplah Masya Allah. Sekarang kita ada 3 ekor anak anjing semuanya. Tadi saya bawa dengan tangan, dari sana ke sini mereka juga saling menyerang. Sama macam segala kenakalan princess kita. Ia pun dah berjangkit pada mereka. Saya juga bawa princess ke tempat ayam buat pertama kali. Anak saya dah jadi ibu ke? Anak saya dah besar dan dah ada anak ke? Anak saya dah ada anak sendiri ke? Bila masa kau dah besar, semalam baru saya selamatkan kau dari hospital. Masa tu kau dah hampir kena kudis. Dia dah hampir mati. Saya selamatkan dia dan bawa ke sini. Anak aku, bila masa kau dah besar dan jadi ibu, tunjuklah anak kita tu dekat sikit. Seluruh badannya dah kena kudis, teruk sangat keadaannya, tengoklah. Sayangku yang aku kasihi. Biar ayah cium, biar ayah belai semuanya anakku. Anak perempuan ayah yang bijak. Tengok, dia sangat sayang. Kau nampak kan? Ada juga naluri keibuan. Dia nak bersihkan mereka sekarang. Kau nampak tak? Kau nampak tak dia jilat anak dia? Alahai princess. Sekarang mari kita kenal satu-satu, kawan-kawan. Bro, bentuk kepala mereka lain betul. Kau nampak tak? Dengan putri. Macam muka leper. Pelik betul. Benda pelik macam ada iras-iras Aries kita. Kalau putri dengan Romeo mengawan, beginilah jadinya. Struktur bulu, bentuk kepala pun macam tu. Tapi tengok mata dia, biru sangat. Kau nampak tak? Masya Allah, cantiknya mata anak perempuan aku. Mata dia tu macam manik betul. Aduhai, Masya Allah, tengoklah kecantikan dia ni. Ya Allah, lindungilah mereka daripada mata jahat dan hasad dengki. Masya Allah, untuk anak perempuan saya yang cantik ni. Ini perempuan kan? Betul lah bang. Perempuan kan? Biar saya lepaskan dia, kita akan kenal satu persatu. Mari kita letakkan dia di sebelah princess. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sangat, kecil betul. Yang kedua tu jantan ke betina bukan? Bukan betina juga ke ni? Ketiga-tiganya betina. Ketiga-tiganya betina kan? Tengok yang ni muka dia macam masam sikit, macam lupa Romeo sikit. Mata dia biru ke? Tak. Mata dia belum biru lagi. Sedikit lebih gelap daripada biru. So ada tomak hijau juga. Aman, aman. Nora pun sedang cuba masuk ke dalam. Ini pula anak perempuan kedua kami. Masya Allah, comelnya kamu berdua. Kamu sayang atuk tak? Atuk yang saya maksudkan bukan dede di pintu itu. Saya atuk kamu. Mari kita letakkan ini di sebelah princess saya. Ini pun perempuan kan? Ini anak perempuan kita yang ketiga. Bentuk kepala yang ini pun macam ni. Macam ada rupa American Blue sikit, kan? Macam ada rupa blue, macam rupa pitbull juga, tapi sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Princess dengan Romeo punya pembiakan. Macam mana? Aku tertanya-tanya macam mana anak-anak first third bila dah besar nanti. Aku pun tertanya-tanya macam mana anak-anak ni nanti. Sungguh, aku memang sangat ingin tahu. Aku tak boleh bayangkan macam mana nanti bila Princess dengan Romeo punya anak-anak dah besar. Inilah anak perempuan aku yang bijak. Aku pasti semua orang sekarang terkejut dengan berita ni. Kau rasa macam mana? Siapa sangka Princess akan beranak? Aku sendiri pun tak sangka aku ada kat ladang ni 24 jam sehari. Aku sendiri pun tak sangka, memang satu kejutan. Romeo cepat je buat hal. Sekarang kita lepaskan mereka dekat dengan Princess. Juma Princess. Memang dia sangat melindungi anak-anaknya.
Kalau ayam-ayam mendekatinya. Wah, tengoklah betapa cantiknya dia jadi seorang ibu. Saya tak tahu sama ada sifat ini lebih banyak pada anjing kecil. Ya, keibuan Fustek dan juga dia memang sangat cantik, Masya Allah. Kau pun sedar yang kau sedang dipuji kan, Princess? Kau suka ya? Ya, perempuan. Kau pun sedar yang kau sedang dipuji. Nakal betul. Masa mula-mula dia datang, dia asyik serang bukan dengan mulut becoknya. Sekarang dia dah biasa, Alhamdulillah, dia dah tak cakap apa-apa. Tapi masa mula-mula dia datang, Dia pun sayang saya juga. Kiau pun memang tak boleh dekat dengan dia pun. Sekarang dia dah mula biasa, dah percaya, dia pun tak kata apa-apa. Tengoklah rupa mereka tu. Apa jadi? Kenapa kamu semua menggeram? Kenapa kamu semua menggeram? Mari sini. Yang ini lebih... apa? Jangan jadi penyihir macam mak kamu bila kamu besar nanti, faham? Kepala princess memang macam ni. Nak tengok macam mana dia bila dah besar? Memang saya sangat ingin tahu. Macam mana boleh jadi hal curi-curi ini, princess? Ya, anak saya yang cantik. Saya fikir dan fikir. Dengan siapa agaknya princess ni mengawan? Saya tengok-tengok anjing-anjing kat sini. Tak ada pun anjing yang dia boleh mengawan. Ada seekor Romeo je yang selalu ada dengan dia. Saya pun letak dalam sangka. Romeo sempat mengawan dengan dia tanpa saya sedar. Tunggu sekejap. Kambing akan datang dekat dia. Adakah princess akan serang kambing itu? Princess, ini kali pertama saya bawa kamu ke tempat ayam. Jangan serang ayam-ayam itu. Kamu tinggalkan anak-anak kamu. Nak pergi ke mana anakku? Ha? Tunggu sekejap. Biar saya tengok apa dia akan buat. Princess si penyihir. Ha, kambing-kambing tu dah mula tertanya-tanya. Mereka pergi tengok. Mari. Bila saya kata mari, maksudnya datang. Ambil gambar mereka dari seberang sana. Pergi ke situ. Jangan lupa mereka nampak mereka tengah pandang ke sana tu. Tengok tu. Seorang lagi ahli sihir kita dah cukup. Jadi sekarang ada 4 ahli sihir semuanya. Biar dia orang lepak kat sini je. Princess langsung tak cakap apa-apa kat ayam-ayam tu. Memang hebat betul. Ha? Tapi tak ada siapa pun yang berani dekat dengan dia. Tunggu. Mari kita tarik dia masuk dalam. Tengok macam mana. Tapi dalam tu pun ada ayam-ayam juga. Princess sebenarnya tak perlu kita tarik ke sana pun. Dia sendiri boleh masuk dari situ. Dia kecil saja. Dia boleh lalu dari situ. Celah kambing-kambing tu. Tunggu. Anak-anak dah mula cari ibu mereka. Tak perlu abang. Biar kami keluar dulu. Okey. Kambing tak boleh buat apa-apa pada mereka. Kau rasa ibu mereka akan benarkan? Biar princess tu tunjukkan giginya pada kambing-kambing tu. Kambing-kambing tu sekarang tertanya-tanya. Mereka pun nak berkenalan juga. Sekarang princess bersikap sopan sebab kita ada di sini. Faham tak? Mari kita keluar sekejap. Jom sini. Aku tertanya-tanya tentang dia. Adakah princess akan tunjukkan wajah sebenar dia? Kau jalan dulu. Tak, Atuk. Tunggu sekejap, Atuk. Kamu semua tak ikut. Janganlah Puteri makan ayam-ayam itu, kawan. Puteri. Anakku, tengok anak-anak itu. Tengok anak-anak itu panggil kamu. Nampak tak fikiran dia sentiasa pada mereka? Puteri. Puteri. Zainal, kamu anak aku. Ibuan yang sangat indah. Kenapa aku tak berpeluang untuk menyayangi anak-anakmu? Zainal, dengan Hector tu, dua-dua tu. Alangkah indahnya kalau itu terjadi. Mari kita pergi jumpa Medusa tu. Medusa. Anak aku, kau memang pandai melarikan diri ya? Medusa pun dah buat hal kat situ, anak aku. Memang hebat, aku kagum betul sekarang. Kalaulah engkau tak lari dari sini, aku akan biarkan kau dalam sangkar ni juga. Kau mesti lari. Taklah, dia bukan buat terus pun. Dia baru je sampai. Sekarang dia tengah biasakan kita dulu. Dia kata biar diorang biasakan diri dulu. Dia nak diorang tinggalkan dekat sini, supaya masa diorang tak ada, dia boleh lari dari sini. Faham? Jangan pandang rendah. Walaupun anjing, diorang sangat bijak tau. Memang sangat bijak diorang ni. Anjing ni ada otak yang kita pun tak ada tau. Saya ada jugalah. Kau ada ke? Kawan-kawan, korang rasa Faisal ke yang lagi bijak atau Gohan? Tulis di ruangan komen. Alex, sudahlah anakku. Mulut kau berbui lagi. Cuba jadi bijak sikit. Putera. Gohan akan buat sesuatu ke tak kau rasa? Sekejap, mari sini princess. Biar aku bagi makanan basah sikit. Kita bagi anak-anak ni juga tengok diorang makan ke tak. Kita ada satu makanan basah kat situ. Satu untuk Puteri dan anak-anak dia. Jom kita cantikkan diri ya bang. Atau kita letak di sini ya. Mari sini princess. Saya bawa makanan basah. Mari sini. Dede jangan. Dede jembura. Nora, jangan. Jangan datang, jangan Nora. Nora keluar.
Jangan anakku, jangan anakku. Tunggu. Mari sini, mari. Mari sini, ayah nak bagi makanan basah supaya anak ayah boleh makan makanan basah yang sedap. Sabar dulu anak ayah, sabar. Biar anak-anak pun makan juga. Kamu tak boleh makan semuanya, sayang. Mari. Mari sini, mari. Berhenti, itu baunya ayam jantan. Kau nak ke mana, ha? Abang, Princess tak bagi anak-anak makan pun semua dia makan sendiri. Ayam jantan pergi tengok. Nanti Princess patuk kepala kau. Shh, hati-hati Princess. Pergilah, pergi. Saya pun takut dengan ayam jantan tu sekarang. Dia tak akan serang saya kan, bukan? Sabar sayang, sabar. Tengok sini ada makanan. Mari makan makanan ni sayang. Mari. Ya, apa yang Karimel nak daripada saya? Tunggu sekejap. Hey Princess, tolong bagi makan anak-anak itu sayang. Tengok. Ada seekor anak dah boleh makan. Kambing pun, bonjuk pun sangat ingin tahu. Kamu semua, mari berkumpul di sini. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Mari kita letakkan ini supaya dia boleh makan dengan selesa. Princess Hanum pun makanlah. Hei ayam, jangan masukkan kepala kau ke situ. Nanti kepala kau terperangkap di dalam. Dia kejar mereka kan? Puteri tu garang betul bro. Puteri tu memang teruk betul. Dia makan anak-anak ke? Shish, ayam. Tengok anak ayam tu dah mula makan, Alhamdulillah. Yang lain belum dapat makan. Tengok, sekarang dah sampai masa mereka makan, Alhamdulillah. Kalau Princess benarkan, barulah mereka boleh makan. Puteri dah kembung, cepat makan anak saya. Hari ini kita akan sediakan bom kolagen yang hebat untuk mereka, Gohan. Kolagen, Thai food. Kolagen Typhoon dah berapa hari buat? Puteri hampir-hampir menangkap ayam itu. Ayam, jangan dekatlah. Biar aku bagi makan kepada ayam-ayam itu dulu. Adakah bekas kita masih ada di sini? Kepada ayam dan kambing, biar aku. Mari kita bagi mereka makan juga. Jangan ganggu Puteri. Nakal betul mereka. Puteri dah kenyang ke anak saya? Baguslah dia. Tunggu dulu anak-anak, makanan kejap lagi sampai. Gohan, makanan kita semua dah habis Gohan. Bukan, makanan kita dah habis. Tengok, hari ni kita kena pergi beli makanan. Esok kedai makanan tutup. Mari. Berkumpul, mari berkumpul. Mari kita tuang di atas papan hitam. Bonjuk, mari sini. Saya akan beri kepada kamu, Bonjuk, mari. Bonjuk, mari. Bonjuk, mari, Bonjuk. Mari. Ambil. Mari sini, mari. Baik. Inilah pemandangan. Inilah ketenangan. Burung merpati. Kambing, ayam, angsa, itik. Di satu pihak anak anjing, di satu pihak anjing besar. Di satu pihak keldai, di satu pihak Gohan. Inilah kebahagiaan kehidupan. Bukan, haiwan apa lagi kita nak bawa ke sini? Kau tahu tak apa yang aku fikirkan? Burung unta. Bayangkan kalau burung unta berlari dari sini, sentiasa mengejar kita. Macam mana? Kalau ia lari, kita takkan dapat tangkap. Kau takkan dapat tangkap. Anjing-anjing pun takkan lepaskan dia. Kuda-kuda burung unta. Hah? Aku dah sini. Kuda-kuda, anjing-anjing pun takkan lepaskan dia juga. Saya sangat mahukan burung unta. Tapi kalau tak dapat burung unta pun tak apa. Burung merak biar dikembangkan sayapnya. Satu lagi ayam Belanda juga kalau dia boleh jerit gulu-gulu-gulu pada kita. Ambil gorila. Gorila, kau kan ada di sini. Tengok, aduh. Bukankah dia sendiri yang cari pasal kawan-kawan? Gorila. Sekarang macam mana saya nak ambil gorila? Saya tak boleh ambil. Kalau kau sendiri yang cari pasal, saya pun nak kata kita ambil gorila sajalah. Siapa yang paling berat, dia jadi gorila. Kau setuju?
Tengok apa yang berlaku. Kenapa kamu semua menjerit? Berjemur sekejap saja di sini, boleh? Princess saya, nak saya bawakan lagi makanan basah tu? Ya? Ya? Anak perempuan saya dah besar, dah jadi ibu ke? Masya Allah, anak perempuan saya. Biar saya cium dia. Puteri saya, Masya Allah, bijaknya awak. Mari, awak menggigil sangat, mari. Mereka ni agak malu juga kawan-kawan. Sebab ini kali pertama mereka keluar. Baiklah, jangan takut. Mak kamu ada di sisi kamu. Okey, tak bye-bye ya. Puteri saya, tolong jaga mereka elok-elok kawan-kawan. Seperti yang saya katakan, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kita daripada sebarang bala. Sekarang kalau ada rezeki lain kali, topik akan sampai kepada Asia dan Escobar pula ya Gohan. Kita akan ketengahkan singa-singa itu. Kita juga dah lama ada rancangan nak pergi ke hutan. Kalau ada rezeki dan tak hujan, esok saya nak buat kerja hutan juga. Kita cakap, siapa yang terakhir nak bawa ke hutan tadi? Abang, pasal dia dalus. Itu tempat dalus. Saya kata pilih betina, tapi belum ada siapa-siapa yang cakap apa-apa lagi. Betina mana yang patut saya bawa ke tempat Carlos? Tolong putuskan di ruangan komen. Alex tak boleh. Mungkin Alex dengan Carlos akan bergaduh. Saya pun tak pasti sekarang. Abang, biar abang yang tentukan. Siapa yang kita nak bawa? Kita bawa Bella tu agak gila sikit. Nora. Nora memang dah hadir dalam fikiran aku pun. Atau sebenarnya kau akan bawa Asil? Memang mereka berdua paling serasi pun. Betul tak? Memang mereka berdua paling serasi pun. Tengok tu, mereka bergusti lagi kat situ. Asil dah tumbangkan Carlos ke bawah. Aduh Carlos. Hebatlah kau. Masya Allah, bagus betul kau. Memang anak kandung karisma. Tak apalah kawan-kawan, saya sangat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal. Semoga sentiasa sihat sahabat-sahabatku.